Nampak kedai aku terang kan, tapi aku lupa nak tangkap gambar kedai sebelah. Kedai sebelah sedih. Tapi kedai sebelah ni ramai klien yang datang, cuma dia tak ada lampu. Dari minggu lepas lagi aku pesan. So aku pergilah hardware. Aku ingat aku nak try jual lampu ni dekat dia. Test dulu. Lepas tu aku beli kepala pelat yang murah-murah je, RM2.5. So lampu tadi RM9. Jadilah total dua-dua barang ni RM13, campur dengan wire 1 meter. Aku nak jual barang ni dengan harga RM23. Aku punya profit RM10. So aku pun buka lah benda-benda yang ada dalam tu kan. Aku tak nak pakai wire-wire ni semua. Aku cuma nak pakai dia punya penyambung yang ada dalam plastik ni je. Aku akan masukkan wire dalam ni supaya dia boleh bagi power pada lampu tu. So mula-mula aku keluarkan dulu copper kat dalam tu, dan aku masuk, kemudian aku cepit je dengan pelayar. Tapi kalau korang ada crimper untuk copper tu, kau boleh pakai yang tu lah. Lepas tu aku tambah sikit selotip dekat nyambung ni supaya lebih selamat. Lepas tu hujung dia aku sambunglah dengan kepala pelak yang tadi tu. Dah siap, aku test dulu. Menyala. Dan aku dah siapkan 3 set lampu ni. Kita tengok kedai akak gelap je. Akak nak tak beli lampu ni? Saya bagi siap pasang. Berapa ni? Ni harga dia RM23. Pasang kan? Ya. Nanti saya pasang. Nanti kalau akak nak balik, nanti kalau saya ada lagi, akak panggil saya. Dia nak, tapi lampu aku hanya terjual 1 je. Lagi 2 tak ada orang nak beli. Dapatlah untung aku RM10.